Hai, have a nice day. So, site dekat Semenyih. Untuk kitchen kali ni, owner pecah balik konkrit terbetok lama sebab kontraktor buat salah lah. Jadi kali ni saya datang, saya ambil ukuran sebab saya nak siapkan drawing yang baru untuk owner, pas dekat kontraktor dia untuk buatkan konkrit top mengikut spek yang saya dah lukis. Jadi, saya suka site yang macam ni sebab anda belum buat apa-apa lagi. Remain structure macam ni lagi better lah. So, kalau macam ada adjustment, mudah untuk kontraktor anda adjust lagi. Tetapi kalau anda dah naik tie semua, maka dia akan susah untuk anda punya kontraktor untuk buat adjustment sebab dah pasang mozaik semua. Jadi untuk anda yang rumah dalam renovation dan anda sedang mencari kitchen cabinet untuk kabinet dapur anda, maka anda boleh consider untuk gunakan kabinet material aluminium sebab dia tahan daripada air, tahan daripada nanai, tak ada mamam usia, tak reput, dan penggunaan dia lebih daripada 20 tahun. Dan ingat, kalau anda renovation bagi kitchen, make sure dapatkan dulu consultation sebelum anda mulakan renovation anda ataupun teruskan renovation anda supaya anda dapat avoid daripada major mistake. Jadi itu saja yang saya nak share dengan anda. Hopefully anda dapat sesuatu. Have a great day. Bye.